Hang satu-satunya kita orang punya jemputan yang pernah bertanding. Kalah lah tu. Haram jadah. Pernah bertanding. Ambil part tu je. Pernah bertanding. Sebab kalau on the way. weh, kalau bertanding menang dia tak main sini. Dia masuk KS. Okay, so macam mana? Kena ending dia. Hasil malah sikit pengalaman. Pengalaman. Itulah aku macam ni. Kita banyak benda lah. Kita bila bercakap dengan orang kena buat ni, kita sembang ke orang kan. Aku tak boleh. Aku memang kena cakap dan aku kena buat. So sebab tu lah mungkinlah aku buat podcast tu 5 episod. Tapi korang-korang aku dah tahu aku memang tak boleh pergi. Contohnya sebab aku pergi seorang-seorang nak set up ni, nak pasang lampu macam itu, pasang lampu belah dalam macam bangang. So kiranya Hang ni jenis orang yang buat dulu. Buatlah. Kita langgak dulu kan, jalan terus. Tu yang Hang langgak dulu. Langgak dulu. Dan kita belajar daripada apa yang kita langgak. Macam tu lah. Faham. Sebab untuk hang macam moleh ni sembang intelek pula nanti. Tak apa. Sembang. Sebab aku rasa untuk hang langgak, untuk hang dapat something tu, hang tahu apa hang langgak tu lah. Satu orang ni dia main langgak tapi dia tak tahu. Contoh nak langgak tata bahasa ke nak langgak undang-undang kan. Hang tak tahu kalau contohnya aku nak langgak lampu merah tu, aku tahu kalau aku langgak ni memang aku kena sama 300. Aku tahu. Tak boleh lah tiba-tiba hang langgak tu sebab hang rasa hang paling rebel, tak boleh. Dia hang kena tahu. Jadi macam tu lah. So untuk macam kita nak cerita pasal politik dengan orang kan, aku kena buat lah paling tidak kan. Sebab tu paling tidak. So aku do parti politik kan. Aku antara pengasas lah untuk muda tu. Sungguh lah. Yalah. Dia antara lah. Dia Mizi juga kan. Ada berapa orang? 12 orang. So logo pun aku buat. Macam tu. Tapi aku follow Hang punya Twitter. Oh yo. Dia Twitter dia pun. Jangan hang buat logo Hang buat logo. Aku buat logo tu. Berapa minit hang siap? Aku senang. Kita rekotik lah. Kita jalan Weh, lah. kan? Helvetica. Oh 3. Okay. Tapi hang kena ingat binatang ni senang je. Iaitu kalau kita buat logo, hang apa aku teringat macam ni. Zaman aku darjah 4. Darjah 4 lah. Cikgu suruh buat lukisan bebas kan. So aku paling malas. So aku buat logo apa? Logo PAS. Bulat. Cikgu marah aku. Sebab aku memang bukanlah dia besarkan politik. Aku biasa tengok benda-benda tu dah aku explore. Make sense. Betul. Dia logo apa? Kenapa kamu politik ni? Darjah 4 dia kata. Boleh sebab aku bukannya sebab politik sangat. Aku rasa itu adalah benda yang paling senang, bulat dan PAS dan something. Dua colour je, putih hijau. Memang senang. Dah hang pun faham apa benda logo dan tu. Dan benda daripada situ aku buat mudah tu. Sebab kita satu benda yang senang orang sebar luaskan. Hang ada Helvetica kan kat tulisan hang, betul tak? Hang tulis mudah, pak hang tampai, hang jadi mudah dah. Betul? Orang lain nak buat DAP kena buh roket roket sengit ataupun dacing pening kepala, lepas tu mata off, PKR apa amanah nak kena fikir pening. Ya ini hang ambil Helvetica tu memang aku bagi Helvetica bowl. Baju ni print Helvetica muda settle. Baju hang tambah sini ni Helvetica muda. Baju hang settle. Bayangkan that thing of senang, bukan setakat untuk baju saja, untuk semua material. Dia kita kan masuk pilihan raya tak ada duit kan. Ambil tu tiba-tiba kerat lansir tu tulis mudah. Itulah sebab memang kami betul-betul nak benda tu disebarluaskan lah. Senang. Itulah asas dia of benda yang panggil apa dah, propaganda yang secara apa ni, gerila lah. Semua senang. Kalau tengok dulu masa top muda kan, semua orang pakai kopi kan. Dulu jual dekat Shopee. Kita pun tak tahu mana ori. Aku pun tak peduli. Orang buat buat banyak. Ada orang ciplak. Bukan ciplak. Memang dah kita pun tak jaga. So dia pun memang ramai. Bukan setakat tu dia buat baju yang baju F1. So adakah itu penyokong muda? Aku tak tahu, dia pun nak buat duit lah. Betul, tak semestinya penyokong muda. Penyokong muda miskin semua. Okey. Tukar kot depan ni, bukan tua apa, buat tour ni. Betul lah, ada tour, ada orang buat kuda. Ada buat ni buat terus. Tapi that thing is macam kalau hang tak dipedulikan, orang tak buat. Itu je. Daripada hang untuk berjaya lah. Pada aku untuk semasa aku masih dalam muda lah, aku rasa benda tu a good yang exposure. patut semua orang ikutlah. Daripada lepas ni hang nak buat parti politik, iaitu benda yang mudah dan senang untuk orang kopi. Hang expect waktu hang tanding tu kat Masjid Tanah. Hang pilih Masjid Tanah. Kenapa Masjid Tanah? Depa bagi. Hang pun cakap utara. So hang tak tahu aku main-main ada 5 orang lah kat Masjid Tanah tu. Serius lah. Cadak. Serius. Serius dia cakap dah utara pergi kat Masjid Tanah Melaka. Lepas tu yang gampang ada 300 tweet of Melaka, Bantai Melaka, Kutuk Melaka yang aku tak padam. Yang banyak. Suruh korek balik. Aku dah padam semua benda, aku dah padam. Apa mencarut semua. 3,000 tweet aku padam. Aku tak padam.
padam Melaka tu je. Yang Melaka tu aku tak padam. Yang itu aku kutuk apa pasukan bola sepak Melaka ni. Semua aku bagi. Receipt ada. Ada receipt bos. First dia orang attack aku bukan sakat attack Najib Razak yang keluarkan tu. Ya. Nak bantai aku punya pasal. Memang benda tu. Bayangkan aku macam Silap. Ada receipt. Tapi hang kena ingat lah, itu kat Twitter lah. Min Waf pun tutup Twitter boleh menang juga dekat macam apalah sangat. Ada seorang tu bukan nak kata. Dia dah mula. Boleh. Tak apa. Tapi dengan image hang sekarang ni, aku rasa hang boleh bertanding kat Kelantan. Aku akan bertanding dekat Kelantan. Boleh. InsyaAllah boleh. Okay.